So kalau kita ikut leader yang betul, insya-Allah kita jadi orang yang berguna. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zaini. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu. Happy birthday Zaini, semoga panjang umur, murah rezeki, semoga ditemukan jodoh-jodoh yang baik. Serius first time? Tengok muka, muka orang first time. Happy tak? Happy? Ramai sambut nampak? Ha? Kesal. Alright. Happy birthday yang ke-22. Nak tanya lah, menyesal tak tinggalkan kerja sana, lepas tu kerja dekat sini? Menyesal? Betul? Betul. Happy tak kerja kat sini? Happy. Ha? Apa yang paling happy kat sini? Yang buat kamu rasa tak menyesal? Kita ada kawan-kawan, gaji, Gaji okey daripada sebelum ni kan? ada OT, Ada OT lagi? Allowance lagi? KWSP. KWSP lagi? Ui, banyak ni kelebihan. Pernah tak saya dekat sini, kerja kat sini, pernah tak kena tolak gaji tiba-tiba tapi tak tahu sebab apa kena tolak? Tak pernah. Tapi sebelum ni kerja sana pernah? Pernah kan? Banyak kali kan? Itulah. So, bila kerja dengan orang yang jujur, insya-Allah KWSP akan terjaga, kebajikan akan terjaga. Saya nak cakap terima kasih pada abang yang lain. Terima kasih juga pada abang banyak ajar saya tentang kerja, adab, semualah. Tapi selalu kena marah ni. Dah biasa lah. Dah biasa cik. Aku lah tu, aku selalu marah. Lepas, dah biasa. Dah biasa. Dah biasa. Ni first time. First time tak pernah ada sambut macam ni. Selama ni kerja berapa lama kerja sana? Burger? Dekat 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah. Sini baru kerja tak sampai setahun kan? Berapa bulan kan? 7 bulan mungkin. 7 bulan ya. 6 bulan dah ya, 7 bulan. So, dapat lebih daripada sana betul tak? Walaupun baru lagi betul? Itulah orang cerita rezeki. Ini rezeki tak salah alamat orang bagi. Betul tak? So, kalau kita ikut leader yang betul, insya-Allah kita jadi orang yang berguna. Semoga berjaya dunia akhirat. InsyaAllah selagi ada dengan saya tak akan sia-siakan korang. Okey? Dah. Terima kasih. Sama. Baik.